Ni mau duk Sabang Sat. Mau duk buat relax. Hampa nak tahu kalau lah ni Sabang weh. Kedai yang mereka kata gila-gila yang mereka duk meniaga kat area kota Sarang Semut. Mereka lah ni sudah lompat main meniaga kat area mungkin 8 Tanah Liat Bukit Mentajam. Habis anak Cikgu Hashim yang kedai. Yang hari-hari dia duk pergi semayang tungin terbalik style satu macam yang I don't know where I'm going to the hell of to the heaven. Sabak weh ni kira satu macam yang style western food orang putih punya kedai. What do you do? Ayam patut, itik sudu. Yes, no, alright, thank you. Gila-gila punya makanan style poetic punya ingredient yang mereka masak segala macam punya resipi yang dikawal rapi. Tu macam mereka punya ayam goreng spicy Sabak weh. Kenyang platter ke apakah. Ayam goreng 3 ketui yang mereka buat dalam satu macam punya kotak. Resipi ayam goreng yang mereka sudah dapat ilham lepas mereka habis semayang tahajud. Lepas tu lala tu juga mereka sudah tahu cara yang betul untuk mereka jual ayam goreng. Ayam goreng spicy yang detail punya. Lepas tu mereka pun ada jual smash beef burger. Burger daging lembu yang 100% original yang mereka buat sendiri punya. Burger style dahsyat yang diadaptasi daripada burger orang putih yang duk buat style relax. Bukan burger style talam dua muka yang mereka kata style satu macam yang kamjat. Lepas tu mereka punya chicken chop. Chicken chop style sempoi Chicken chop style friendly chicken chop. Bukan chicken chop yang duk buat style siru soba jambu, siru mak abah, toya mak amin. Ataupun hamba beli materi minum mereka punya ayak kuih raya. Ayak kuih raya samprit strawberry. Atau materi minum ayak kuih raya almond London. Kat kedai Sabak weh. Tanah Liat Mangkang Ubi Cempaka Risco Bukit Mentajam. Mereka duduk niaga hari-hari betul. Kecuali hari Rabu mereka nanti katup kedai. Mereka buka kedai start pukul 4 petang sampai pukul 12 tengah malam. Hampa boleh mai sini mai try makan kat kedai Sabak weh. Kedai yang diadaptasi daripada segala macam yang bala kena. Ingredient yang diterapi dengan segala kandungan ramuan yang diadur rapi. Yang mereka kata gila-gila puas hati. Detail dan tarak nak ranjau Sabak weh, di hati takkan pernah lupa.